Khalifah pun kena marah kalau lambat solat. Kisah Umar bin Abdul Aziz jaga waktu solat. Assalamualaikum guys. Cuba kau cek, berapa kali sehari kau tangguh solat? Alah, 5 minit lagi aku finish kerja ni. Nanti meeting dah habis, baru aku solat. Kita ni selalu anggap solat tu boleh diubah-ubah ikut jadual kerja kita. Hari ni, aku nak cerita pasal seorang khalifah yang literally tak bagi kompromi langsung bab waktu solat. Dia adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni terkenal sebagai khalifah yang paling adil selepas Khulafaur Rashidin. Selain zuhud dan adil, beliau sangat menjaga waktu solat. Bagi beliau, solat tu adalah tiang agama. Jadi tak ada alasan yang boleh diterima untuk menangguhkannya. Apatah lagi bagi seorang pemimpin. Beliau faham, bila seorang pemimpin tu dah fleksibel bab waktu solat, automatik semua orang bawah dia pun akan jadi fleksibel dan akhirnya lalai. Satu hari, di zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, muazin, iaitu orang yang azan bagi Masjidil Haram di Mekah, iaitu Abu Zubair, datang melawat beliau. Abu Zubair ni adalah seorang ulama yang sangat dihormati. Tapi beliau datang lambat sedikit selepas waktu solat Isyak masuk sebab ada urusan. Umar bin Abdul Aziz ni very direct. Dia tak tunggu Abu Zubair duduk, beliau terus sound Abu Zubair dengan tegas. Wahai Abu Zubair, apakah yang menahan kamu untuk menunaikan solat Isyak pada awal waktunya? Abu Zubair terkejut. Dia seorang ulama dan dia tak sangka khalifah yang busy macam tu pun alert pasal timing solat dia. Abu Zubair cuba bagi alasan. Wahai Amirul Mukminin, ada urusan yang aku kena settlekan. Tapi Umar bin Abdul Aziz terus potong dan berkata, demi Allah, tidak ada satu pun alasan yang boleh diterima yang lebih penting daripada menjaga waktu solat. Maksudnya apa? Bagi Umar bin Abdul Aziz, meeting penting, urusan negara, deal bisnes, semua tu mesti tunduk kepada waktu solat. Solat tu adalah prioriti nombor 1 yang tak boleh diganggu-gugat. So guys, kisah ni ajar kita, kejayaan di dunia bermula dari disiplin menjaga solat. Kalau khalifah yang busy menguruskan empire pun boleh strict bab waktu solat, kenapa kita yang busy dengan game atau scroll ni tak boleh buat yang sama? Jom, kita upgrade disiplin solat kita. Kita try untuk berhenti bagi alasan. Kita tunjukkan pada Allah yang janji meeting kita dengan dia tu adalah janji yang paling penting dalam hidup kita. Kita berazam untuk solat pada awal waktu hari ini.